Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membedakan cadangan program yang bertajuk Little Eco Hero, Saya Sayang Bumi. Program ini merupakan program penglibatan ibu bapa dan komuniti yang bertujuan memupuk kesedaran menjaga alam sekitar dalam kalangan kanak-kanak sejak usia awal. Program Little Eco Hero Saya Sayang Bumi merupakan program pendidikan alam sekitar yang melibatkan kanak-kanak, ibu bapa dan komuniti. Melalui program ini, kanak-kanak akan belajar tentang penjagaan alam sekitar melalui aktiviti yang menyeronokkan seperti menanam pokok, mengutas mudah bahan terpakai dan aktiviti gotong royong. Program ini juga menggalakkan kerjasama antara keluarga dan komuniti dalam membentuk amalan mesra alam. Program ini dirancang kerana isu pencemaran alam sekitar semakin meningkat dan kesedaran mengenainya perlu dipupuk sejak usia awal. Kanak-kanak merupakan generasi yang akan mewarisi alam sekitar pada masa akan datang. Oleh itu, pendidikan awal tentang penjagaan alam sekitar penting bagi membentuk sikap bertanggungjawab dan amalan positif dalam kehidupan seharian kanak-kanak. Program ini memberi manfaat kepada pelbagai pihak. Bagi kanak-kanak, mereka dapat mempelajari cara menjaga alam sekitar dan meningkatkan kemahiran sosial. Bagi ibu bapa pula, program ini memberi peluang untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran anak-anak. Selain itu, komuniti dapat bekerjasama dalam mewujudkan persekitaran yang lebih bersih dan sihat. Program ini mempunyai 5 objektif utama. Yang pertama, meningkatkan kesedaran kanak-kanak tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Yang kedua, melibatkan sekurang-kurangnya 25 keluarga dalam aktiviti yang dijalankan. Yang ketiga, memberi peluang kepada kanak-kanak mengamalkan aktiviti mesra alam. Yang keempat, mengukuhkan kerjasama antara tadika, ibu bapa dan komuniti. Dan yang terakhir, meningkatkan kemahiran sosial komunikasi kanak-kanak. Program ini memenuhi ciri-ciri program pendidikan awal kanak-kanak yang baik kerana berpusatkan kanak-kanak dan menggunakan pendekatan belajar sambil bermain. Selain itu, program ini melibatkan pengalaman sebenar, menggalakkan penglibatan ibu bapa dan komuniti serta menyokong perkembangan holistik kanak-kanak dari aspek fizikal, sosial, emosi dan kognitif. Program Little Eco Hero akan dilaksanakan pada 15 Ogos 2026 dari pukul 8 pagi hingga 1.30 petang di kawasan Tadika. Program ini melibatkan 30 orang kanak-kanak dan 30 orang ibu bapa. Guru, ibu bapa dan komuniti setempat akan bekerjasama bagi memastikan program berjalan dengan lancar. Aktiviti pertama ialah jom tanam pokok. Dalam aktiviti ini, setiap keluarga akan diberi satu anak pokok untuk ditanam bersama-sama. Aktiviti ini bertujuan memberi pengalaman secara langsung kepada kanak-kanak tentang cara menanam dan menjaga tumbuhan. Melalui aktiviti ini, kanak-kanak dapat belajar menghargai alam semula jadi dan memupuk sikap bertanggungjawab. Baiklah, aktiviti kedua ialah Eco Craft Challenge. Kanak-kanak dan ibu bapa akan menghasilkan kraft tangan menggunakan bahan kita semula seperti botol plastik, kotak dan surat khabar lama. Aktiviti ini membantu meningkatkan kreativiti serta memberi kesedaran bahawa bahan terpakai masih boleh digunakan semula dan tidak semestinya dibuang. Seterusnya ialah Treasure Hunt Hijau, di mana kanak-kanak akan mencari petunjuk dan menyelesaikan tugas berkaitan alam sekitar. Aktiviti asingkan sampah dengan betul pula membantu kanak-kanak mengenal pasti kategori sampah dan cara pengasikannya. Program diteruskan dengan gotong royong mini yang melibatkan ibu bapa, kanak-kanak dan komuniti membersihkan kawasan Tadika bersama-sama. Okey, slide ini menunjukkan jadual pelaksanaan program yang telah disusun secara sistematik bermula dengan pendaftaran peserta, diikuti aktiviti utama, waktu rehat, gotong royong dan penyampaian hadiah. Jadual yang terancang dapat memastikan semua aktiviti berjalan lancar dan mencapai objektif program. Penglibatan ibu bapa dan komuniti merupakan elemen penting dalam program ini. Ibu bapa akan menyertai aktiviti bersama anak-anak dan memberi bimbingan sepanjang program berlangsung. Komuniti pula boleh membantu melalui sumbangan bahan, penajaan hadiah serta sokongan semasa aktiviti gotong royong.
kerjasama ini dapat menjadikan pengalaman pembelajaran kanak-kanak lebih bermakna. Slide ini menunjukkan anggaran kewangan program. Kos utama melibatkan pembelian anak pokok, bahan eco-craft, makanan dan minuman peserta, sijil serta hadiah aktiviti. Jumlah keseluruhan kos program dianggarkan sebanyak RM600. Kos ini dianggap berpatutan kerana melibatkan seramai 60 peserta dan mampu memberikan impak yang besar terhadap pembelajaran kanak-kanak dan kesedaran alam sekitar sejak usia awal dan juga kepada komuniti. Bagi menilai keberkesanan program, beberapa kaedah penilaian akan digunakan. Antaranya ialah pemerhatian guru terhadap penglibatan kanak-kanak, borang maklum balas ibu bapa, rekod kehadiran peserta dan refleksi selepas program. Penilaian ini penting bagi memastikan objektif program berjaya dicapai. Sebagai penutup, program Little Eco Hero Saya Sayang Bumi wajar diluluskan kerana program ini dapat membentuk kesedaran dan amalan menjaga alam sekitar dalam kalangan kanak-kanak sejak usia awal. Program ini juga menggalakkan penglibatan aktif ibu bapa dan komuniti serta menyokong perkembangan holistik kanak-kanak. Dengan kos pelaksanaan yang rendah tetapi impak yang tinggi, program ini berpotensi menjadi program tahunan yang memberi manfaat berterusan kepada kanak-kanak, keluarga dan komuniti. Oleh itu, saya percaya program ini sesuai untuk dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Berikut merupakan rujukan yang digunakan dalam perancangan program ini. Antaranya, kurikulum standard prasekolah kebangsaan, penulisan Joyce Epstein mengenai penglibatan ibu bapa serta sumber daripada UNICEF, NAEYC dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkaitan perkembangan kanak-kanak dan kelestarian alam sekitar. Sekian, terima kasih daripada saya, Nur Najiha. Bye. Assalamualaikum.